salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam bertam kita. RM15 di bensin mai dia tinggal RM10. Lepas tu campur ganding dengan usaha Datuk Seri Reza, dari RM15 masuk RM10, sekarang jadi RM8. Hari ini fokus kita jaga rakyat, jaga peniaga-peniaga, jaga peniaga rakyat supaya Malaysia dan Pulau Pinang stabil, bersatu padu dan maju ke hadapan. Sekian, terima kasih. Penang. Terima kasih, thank you.